Memang saya nak tegaskan bahawa memang PAS ni walang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton podcast Fokus Perak. Bertemu kita lagi dalam rancangan podcast Fokus Perak, membawakan figura-figura daripada seluruh negeri Perak untuk berkongsi info dan pandangan bersama dengan kita. Dan kepada penonton, jangan lupa untuk subscribe kami di YouTube Fokus Perak dan follow kami di Facebook dan TikTok Fokus Perak. Dan hari ini kita bawakan di studio Fokus Perak Yang Berhormat Ustaz Fakhruddin. Pada Ustaz, sihat Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita berasa bertuah kerana yang bersama dengan kita pada hari ini adalah Setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri Perak yang juga merupakan ahli Dewan Negeri Kemunting. Jadi Ustaz, ada lagi jawatan lain ke Ustaz? Saya yang di-Pertua Kawasan Taiping. Oh, satu je. Ada lagi tak? Itulah maksudnya. Itu je setakat ni. Okey, insya-Allah kita akan sama-sama untuk kita dapatkan pandangan-pandangan daripada Yang Berhormat Ustaz Fakhruddin berkaitan dengan isu-isu yang mungkin kita akan bangkitkan dalam program podcast kita pada hari. Cuma Ustaz, sebelum kita nak mula dengan soalan-soalan panas, kita kata kita warming up dulu Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh. Warming up dengan kita memperkenalkan Yang Berhormat pada Ustaz Fakhruddin, sebab orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi kita nak memperkenalkan Yang Berhormat Ustaz Fakhruddin. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit bagaimana latar belakang Ustaz dan bagaimana kehidupan Ustaz sebelum nak jadi YB ni. Mungkin Ustaz boleh kongsikan, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita pada pagi ni. Jadi saya berlatar belakangkan agama lah. Ibu saya berkelulusan agama di sekolah dan ayah saya walaupun berpendidikan Inggeris tapi pendidikan agamanya tinggi, dan saya didorongkan ke sekolah agama dan berkelulusan dalam bidang agama. Dan semenjak daripada tingkatan 1 saya ingat saya telah mula bertugas di Pondok Panas PAS. Di situ saya diberikan pendedahan dan selepas daripada itu saya terus mengikuti program-program parti, usrah, seminar dan sebagainya di pekat sekolah. Dan tamat daripada pengajian saya bekerja dan situlah saya terlibat secara khusus dengan parti, diberikan amanah dalam jawatan setiausaha, ada jawatan sebagai lujena di peringkat cawangan, dan sehinggalah saya dilantik sebagai yang di-Pertua Kawasan Taiping. Dan seterusnya hari ini saya sebagai setiausaha Badan Perhubungan lah. Jadi saya berlatar belakang asalnya adalah pendidik di sekolah dan sebagai pendakwah di tempat saya di Masjid Surau saya mengajar, dan saya ada tauliah mengajar daripada Kerajaan Negeri Perak. Dan dalam usaha dakwah tu saya lihatlah bahawa dakwah dan politik ini tak dapat dipisahkan, kerana politik ini dia akan membina dasar, membina hala tuju sebuah negara, dan bagaimana usaha-usaha dakwah ini sangat penting. Saya juga terlibat dengan selepas daripada saya bertanding pilihan raya, saya tak mengajar dah, saya resign. Saya terlibat dengan umrah dan haji. Saya juga seorang mutawif dan sering kali pada peringkat awal selepas pilihan raya itu saya banyak duduk di Mekah sajalah sebab dah tak ada kerja kan. Dan saya juga membawa pakej haji swasta. Saya ingat 5 kali saya pergi bawa orang haji, dan pelbagai ragam lah. Haji swasta ni terdiri daripada orang-orang yang elit, orang-orang berada, banyak duit. Itu pengalaman cukup banyak. Dan apa yang saya dapat lihat bahawa antara kejayaan saya ini, politik adalah sangat penting. Sebab politik ini dia akan menentukan dasar, dia akan membina bajikan rakyat, memudahkan usaha-usaha dakwah itu dilaksanakan. Sebab itu saya berkecimpung khusus dalam bidang politik sehingga hari ini. Okey, menarik Ustaz. Cuma sebelum kita nak masuk tentang bab politik tadi kan, saya tertarik bila Ustaz sebut tadi Ustaz pernah sebelum daripada menjadi Yang Berhormat, Ustaz pernah terlibat dalam industri umrah dan haji lah, umrah lah, bawa orang jadi mutawif, bawa orang pergi umrah. Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan penonton kalau ada momen-momen yang mungkin Ustaz susah nak lupa sepanjang Ustaz pernah pengalaman Ustaz bawa jemaah umrah ni. Ya, ada satu lah saya memang tak lupa. Selalunya jemaah perempuan ni dia dah berumur 70 tahun lebih, dia dah menopause, dia tak datang haid dah kan.
Jadi saya ajarlah supaya dalam perjalanan daripada Mekah ke Madinah tu, sebelum nak niat di Bir Ali tu, niat bersyarat. Sebab niat bersyarat ni kalau datang haid nanti dia boleh bertahlul, boleh keluar daripada ihram umrah. Jadi dalam perjalanan tu, satu makcik ni datang pada saya, dia kata, Ustaz, makcik datang haid lah. Dia kata, apa tu, makcik niat bersyarat tak? Dia kata tak. Pasal apa? Makcik dah lama, dah dekat 15 tahun tak datang haid, dia kata. Itulah memang saya ingat sungguh lah. Sebab ketika itu bila dia datang haid, maka dia kena berpantang, larang itu kena disempurnakan lah, sehingga haid dia habis, baru dia boleh mengerjakan umrah, sebab dia tidak berniat bersyarat. Itulah saya, dalam hati saya, bahawa di Mekah ni apa-apa pun boleh berlaku. Macam ragam lah. Itu lah menguruskan jemaah umrah ni kan. Dan Ustaz, saya juga dapat maklumat, Ustaz juga ketika menjadi yang di-Pertua PAS kawasan Taiping, Ustaz adalah antara yang di-Pertua PAS kawasan yang paling muda yang ada di Perak. Saya tak pernah duduk dalam Dewan Pemuda PAS Negeri Perak. Dan di peringkat cawangan saya hanya pernah jadi satu penggal ketua pemuda cawangan. Kemudian di peringkat kawasan saya terus naik kepada ketua urusan ulama ketika itu. Dan selepas daripada Selamat Awang tidak lagi mempertahankan kursi yang di-Pertua, saya dipilih untuk menjadi yang di-Pertua PAS kawasan Taiping ketika umur saya 33 tahun. Dan ketika itu semualah sebaya dengan saya, Nur Azli Musa, Ustaz Misbah Munir, Khalid Idham Dim, Ustaz Mustafa, semua mereka berada dalam Dewan Pemuda. Saya berada di sebagai posisi yang di-Pertua PAS kawasan Taiping. Kira yang paling muda lah ketika itu. Kan Ustaz, susah tak Ustaz? Orang muda nak mengurus. Saya tak tahu, tapi di Taiping ni sebab mereka berlatar belakangkan kakitan kerajaan. Satu. Kemudian banyak pencin-pencin askar. Askar ni dia biasa dengan arahan. Jadi dia tak kira lah siapa yang berada yang memberikan arahan itu, mereka bersedia untuk menerima arahan. Jadi saya rasa tak sulit lah sebenarnya di Taiping. Dan sebab banyak-banyak pencin itu pencin kakitan kerajaan yang biasa dengan arahan. Melainkan orang kampung mungkin susah, dia tak boleh menerima. Tapi saya rasa saya boleh bertahan ketika itu 2 penggal. Setelah saya masuk bertanding, saya tidak pertahankan lah. Sebab saya berada banyak di luar kan. Sebab memang tak ada masalah untuk mereka pilih saya dan letakkan saya sebagai itu. Daripada itulah mungkin Ustaz membina pengalaman dalam nak menguruskan parti PAS khususnya. Dan sehinggalah pada baru-baru ini Yang Berhormat Ustaz Fakhruddin dilantik sebagai Setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri Perak oleh Yang Berhormat Pesuruhjaya PAS Negeri Perak. Jadi mungkin Ustaz sebagai setiausaha ni kita kata tulang belakang lah kepada organisasi ni. Mungkin penonton nak tahu apa sebenarnya Badan Perhubungan PAS Negeri Perak ni, apa benda sebenarnya. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit. Okey, Badan Perhubungan PAS Negeri Perak adalah satu struktur tertinggi PAS di negeri. Jadi peranan dia lah menyelaras, memimpin gerak kerja parti di semua peringkat. Jadi kita dalam struktur PAS ni kita ada cawangan, kita ada kawasan, kita ada peringkat negeri dan di peringkat pusat. Dan Badan Perhubungan ni adalah berfungsi sebagai jambatan penghubung antara arahan daripada peringkat PAS pusat dan diperturunkan di peringkat kawasan dan untuk dilaksanakan di peringkat kawasan dan juga cawangan. Jadi apa yang ada di Badan Perhubungan ini adalah mengatur strategi di peringkat negeri, strategi politik, menyelaraskan gerak kerja di semua di peringkat kawasan, membuat satu keputusan-keputusan penting berkaitan dengan isu-isu negeri. Banyak isu negeri yang kita putuskan dalam syarat perhubungan. Kita gerakkan jentera pilihan raya dan di situ laporan-laporan pilihan raya, pengarah pilihan raya kena bentak dan semua dihadiri ketika itulah daripada yang di-Pertua dan Setiausaha kawasan. Kita jadikan Badan Perhubungan inilah pusat ataupun koordinasi pentadbiran untuk parti kita. Dan ringkasnya ialah Badan Perhubungan inilah koordinasi lah, penghubung ataupun satelit kepada papa kawasan untuk melaksanakan dasar yang telah diperturunkan di peringkat pusat. Jadi kita ni pertengahan antara penghubung peringkat pusat dan juga kepada pihak kawasan. Jadi Yang Berhormat Ustaz sebagai setiausaha ni memainkan juga peranan penting lah dalam menjayakan fungsi Badan Perhubungan itu sebagai penghubung
Siusa ni untuk menyelaraskan segala tindakan-tindakan dasar-dasar daripada pihak kerajaan pusat untuk diperturunkan. Ada urusan-urusan surat menyurat, surat dokumentasi, dokumen-dokumen penting yang perlu kita simpan. Itu adalah urusan daripada siusa untuk supaya segala dokumen-dokumen ini dipelihara. Dan kita juga di peringkat siusa menyalarkan segala hubung kait dengan mesyuarat Badan Perhubungan PAS Negeri. Notis dihantar, agenda-agenda mesyuarat, laporan-laporan daripada Lujna, kemudian apa dia perancangan-perancangan, ketah-ketah kerja yang hendak dimasuk untuk dibincangkan. Dan selepas daripada itu, kita memastikan bahawa segala keputusan itu direkod, dicatat dan dipastikan bahawa siapa yang perlu bertindak. Lepas kawasan bertindak, Lujna bertindak, dan kita pastikan benda ini berjalan dan dilaksanakan dan tempoh yang telah diputuskan dalam syarat. Kemudian bukan sekadar itu, kita juga memastikan bahawa apabila turun di peringkat kawasan, kita pastikan kawasan melaksanakan. Dan bukan arahan itu bentuk arahan saja, tetapi di peringkat negeri, Badan Perhubungan, kita memberikan kerjasama yang baik kepada kawasan untuk supaya kawasan dapat merealisasikan kehendak daripada peringkat negeri. Kita bantu mereka. Sebab demografi ataupun keadaan di kawasan itu berbeza. Kadang-kadang cawangan itu berbeza. Saya pernah lihat Pak Ngah saya, mesyuarat. Mungkin saya waktu itu kecil dalam sekolah menengah. Dia bendahari cawangan. Dia bentangkan tu, dia bukan ada kertas, tulis apa semua. Dia bentangkan tu envelope. Ini envelope iftar. Ini envelope Maulid Nabi. Ini envelope UDM. Ini envelope semua. Di situ dia guna apa semua, ditinggal yang ni. Dia guna banyak ni, dia envelope saja. Itu cara mereka menguruskan kewangan ketika itu. Jadi mungkin berbeza. Jadi kita pemudah cara membantu. Di samping kita beri kursus kepada kawasan, bagaimana menguruskan organisasi parti, bagaimana mentadbir parti, di segi dokumentasinya, laporannya dan sebagainya. Jadi Ustaz, dalam PAS ni dia ada struktur dia ada macam-macam sayap dewan-dewan. Ada Dewan Pemuda, Dewan Ulama, Dewan Muslimat. Kemudian yang terbaru ada Dewan As-Sabiqun dan ada juga Dewan Himpunan Penyokong PAS, DHPP, yang menghimpunkan penyokong-penyokong PAS ni dalam kalangan adik-adik PAS yang non-Muslim lah. Jadi sebagai setiausaha Ustaz, macam mana Ustaz melihat untuk mengurus pelbagai latar belakang yang ada, dan PAS ni pun dah jadi parti yang semakin hari semakin besar, makin ramai orang masuk PAS, dan sudah pasti ada macam-macam pandangan, pemikiran yang bercampur. Macam mana Ustaz melihat untuk mengurus perbezaan yang mungkin wujud dan memang wujud di dalam PAS? Secara umumnya kita lihat di segi struktur parti itu sendiri dah besar. Kita ada Badan Perhubungan Negeri, kita ada 5 dewan, Dewan Muslimat, Dewan Ulama, Dewan Pemuda, Dewan As-Sabiqun, Dewan Himpunan Pendukung. Kita ada Lujna yang ada organisasi di sendiri. Kita ada unit amal yang ramai anggotanya. Kita ada pasti, kita ada seriti. Jadi satu kerangka struktur yang cukup besar. Bagaimana kalau kata kita lihat pasti sudah sendiri. Pasti dengan bilangan tenaga pengajarnya, dengan bilangan pasti yang ramai. Cuma bagaimana kita koordinasikan organisasi ini, sebenarnya kita perlukan satu komunikasi dan struktur yang jelas. Antara mekanisme yang digunakan oleh PAS ini ialah mesyuarat berkala antara negeri dan kawasan. Itulah mesyuarat perhubungan tadi. Mesyuarat perhubungan tadi, dia semua dewan ada. Jadi untuk menyelaraskan gerak kerja kita adalah wakil-wakil dewan ni ada. Arahan-arahan yang diberikan dari Badan Perhubungan didengar oleh ketua-ketua dewan, siusa dewan ada, dan ada ketua-ketua Lujna pun dia ada organisasi dia. Kita ada pemuda yang mengawal bahagian keselamatan, bahagian unit amal, kita ada di bawahnya seriti, semiti dan sebagainya. Jadi mesyuarat ni tadi adalah medan untuk menyatukan fikrah, menyatukan arahan, dan supaya semua menghala satu tujuan. Jadi tidak lain lah. Jadi program-program itu melibatkan semua peringkat. Kadang-kadang program kita buat laksana melibatkan semua organisasi. Contoh kalau kita melaksanakan pelancaran jentera pilihan raya, contoh
yang terlibat itu unit amal, kita akan panggil unit amal. Ketua pemuda kita akan panggil, Ketua Muslimat kita panggil untuk menjelaskan macam mana pemuda, macam mana Dewan Ulama, apa peranan dia dan sebagainya. Satu organisasi besar. Jadi secara tak langsung mereka akan bergerak secara kolektif sama dengan kita. Walaupun mereka masing-masing ada organisasi dan ada pentadbiran mereka sendiri, ada autoriti mereka sendiri. Tetapi dalam gerak kerja bersama ini, kita panggil mereka untuk laksanakan program besar. Contoh Jamuan Hari Raya, contoh dalam program pelancaran sesuatu. Semua akan terlibat dan semua akan faham apa hala tuju, apa tanggungjawab masing-masing supaya mereka tidak lari daripada kerangka dasar yang telah ditetapkan oleh PAS Pusat. Jadi bolehlah saya katakan bahawa Ustaz ada peranan yang sangat besar lah dalam Badan Perhubungan PAS Negeri Perak untuk memastikan segala maklumat ataupun arahan dan mungkin sampai tahap strategi dalam mendepani gerak kerja politik baik di peringkat negeri ataupun yang datang daripada peringkat PAS Pusat. Jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit dan kongsikan sikit bagaimana dalam konteks organisasi PAS ni buat keputusan macam mana. Dan yang kedua, bagaimana dalam usaha Ustaz nak melaksanakan tugas sebagai setiausaha. Dan PAS ni dia terkenal sebagai parti yang ada konsep walak. Jadi Ustaz rasa konsep walak tu dia memberi bantuan kepada Ustaz untuk melaksanakan tugas ke ataupun dalam PAS ni proses membuat keputusan kita sangat tekankan syura, konsep syura dan musyawarah di peringkat Badan Perhubungan Negeri, dihadiri oleh semua yang dipertua kawasan dan juga setiausaha dan juga ahli-ahli badan perhubungan yang lain. Di situlah medan untuk kita membuat keputusan. Ada pro, ada kontra. Kita beri kebebasan untuk mengeluarkan pandangan, pendapat dan sebagainya. Dan pandangan-pandangan kepimpinan juga dikeluarkan. Laporan-laporan daripada kawasan juga dikeluarkan. Kita mengambil semua segmen lah. Keadaan politik semasa dan juga pandangan-pandangan daripada atas untuk kita buat satu-satu keputusan. Jadi PAS ni di mana pun peringkat di peringkat atas ataupun di peringkat negeri, cuma saya lihat negeri ni kita masih belum gagal lagi lah untuk melaksanakan mesyuarat Badan Perhubungan Negeri dan mesyuarat harian negeri. Sebelum mesyuarat berhubungan, kita mesyuarat harian negeri dan tanpa gagal setiap bulan kita akan mesyuarat dan kita akan bincang dan mengambil satu keputusan yang kolektif. Hasil daripada keputusan itu kita jadikan dia adalah satu keputusan bersama dan semua mesti melaksanakan keputusan ini. Di sinilah letaknya penghormatan kepada keputusan ini sebagai satu keputusan jemaah. Ini satu konsep walak tadi dia masuk. Jadi ahli PAS ni saya tengok dia telah ditarbiah dengan walak. Walak ni bukan dia datang sendiri walak tu dah. Walak tu dibina, dilatih. Kita melatih dalam tarbiyah. Dalam PAS ini dia ada satu yang mesti laksanakan, iaitu basic lah, paling basic lah usrah. Kita ada usrah di peringkat cawangan. Usrah di peringkat cawangan ni setiap bulan mesti buat. Okey, di peringkat cawangan kita ada basic usrah. Usrah ni basic lah. Sebab itu dalam PAS dia ada manhaj usrah dia. Pertama manhaj ta'rif, takwim dan tanfis. Yang pertama pengenalan berkenaan dengan PAS, organisasi dan sebagainya. Yang kedua penekanan dia berkenaan dengan fiqh haraki dan sebagainya. Yang ketiga adalah peranan kepimpinan dan sebagainya. Jadi ini dijadikan satu manhaj yang mesti dilaksanakan dan basicnya daripada cawangan. Kita juga ada usrah peringkat kiadi kepimpinan. Kita ada usrah di peringkat nukaba untuk orang yang nak bagi usrah ni. Jadi kefahaman-kefahaman ni diterapkan kepada ahli-ahli supaya parti ni adalah satu jemaah ini perlu disayangi, perlu dikorbankan jiwa dan raganya, dan kerja kita adalah satu kerja yang ibadah dan sebagainya. Jadi datang hasil itu sendiri. Dan apabila keputusan dibuat, automatik ahli-ahli jemaah ni, ahli-ahli parti ni dia akan patuh. Automatik walak. Dia bukan walak boleh sebut macam tu, orang mempermainkan walak-walak dia bukan boleh datang macam tu. Macam lembu lah. Kita kata kita letak lembu kurus, kita kata nak bagi dia gemuk dengan kata gemuk. Dah, dia takkan gemuk. Melainkan dia makan dan sebagainya. Dia akan hasil begitu. Dan proses itulah yang berhormat melahirkan PAS ini orang lihat sebagai satu parti yang mempunyai ahli-ahlinya yang berdisiplin. Itulah gambaran daripada masyarakat. Tengok orang PAS ni mudah, walaupun tak mudah sebenarnya nak urus, tapi dari luar orang tengok macam mudah jadi urus, keluar arahan, boleh patuh dan sebagainya kan. Saya nak tambah lagi, bukan kata usrah saja.
Jadi tarbiyah ni cukup banyak dalam PAS. Kita ada tamrin, kita ada tamrin kepimpinan, kita pendedahan kepada seorang kepimpinan dan sebagainya. Kita ada mukhayyam, kita ada program-program qiyamulai, kita ada program-program liqa fikri di peringkat negeri, di peringkat pusat, dan banyak. Dan inilah yang lahirkan golongan-golongan wala yang orang pesenda PAS ni sebagai walaun. Memang saya nak tegaskan bahawa memang PAS ni walaun. Nah, walaun tu bukan kita dalam kerangka buta tuli. Kita dalam kerangka berprinsip, kita dalam kerangka boleh memberi pandangan, pendapat dan sebagainya. Musyarat, kita musyarat beri pandangan dan sebagainya. Bukan wala ni kita ikut buta tuli. Arahan-arahan tu bukan satu komen saja. Dia datang daripada satu keputusan kolektif antara semua. Satu keputusan yang telah padu baru kita keluarkan, dan semua itu patuh pada arahan tersebut. Okey, menarik Ustaz. Cuma Ustaz, kadang-kadang ada juga pandangan daripada netizen. Bukanlah kita nak salah netizen, tapi pandangan tu datang daripada mereka yang kata kadang walak ni dia macam candu. Walak ni macam candu. Faham sikit-sikit walak, sikit-sikit walak. Walaupun tadi Ustaz dah sebut macam mana walak ni memandu supaya organisasi PAS ni jadi organisasi yang berdisiplin. Tapi ada juga pandangan yang mengatakan walak ni candu. Dan mungkin mereka ni pun tak faham maknanya walak ni apa benda. Jadi mungkin Ustaz boleh beritahu kat penonton tengok apa benda walak tu nak. Ya memanglah, kalau kita tengok dalam Facebook, walak apalah, macam seolah-olah mempermainkan walak ini. Sebab mereka tidak ada walak ni. Jadi walak ni dia sebenarnya dalam pada dia merujuk kepada kesetiaan kepada kepimpinan. Dengan dalam perkara yang tidak bercanggah dengan syariat dan prinsip perjuangan. Dia bukan bermaksud kita ikut buta tuli, kan? Jadi kita pertamanya menghormati keputusan jemaah, kita jaga organisasi parti kita, dan kita tidak rosakkan kesatuan perjuangan kita, kan? Jadi kita patuh kepada parti tersebut atas keputusan-keputusan yang dibuat tadilah. Kadang-kadang orang luar lihat walak ni negatif, dan mereka sebenarnya tidak faham struktur organisasi. Okay, mana-mana organisasi pun dia perlukan kepada walak sebenarnya, cuma tak disebutlah walak. Disebutkan kepada kesetiaan, kepatuhan. Kalau kita ada perniagaan, walaupun perniagaan kita ada seorang pekerja, tapi kita memerlukan kesetiaan kepada pekerja. Kita tak ada, dia akan jaga bisnes kita. Dia patuh pada arahan kita. Jadi lap meja, lap itu, basuh ni sampai. Kalau dia tak buat, maknanya dia tidak walak kepada kita, istilahnya tidak setia kepada kita. Jadi semua sebenarnya perlukan kepada walak ni dalam syarikat, dalam organisasi, dalam institusi, semua perlukan kepada kesetiaan ini. Jadi ini sebenarnya disiplin dalam sebuah kepimpinan, sama ada apa organisasi pun. Jadi bezanya PAS ini konsepnya diasaskan di atas nilai Islam. Jadi kita ada syura, keputusan yang membuat keputusan dalam syarat, kita ada amanah yang diberikan kepada kepimpinan kita, disiplin dan organisasi ini digabungkan sendiri untuk sebab itu organisasi yang kuat dan mantap yang dilihat dari PAS kerana hasil daripada produk yang dihasilkan secara organik oleh PAS itu sendiri. Jadi alat ni sebenarnya bukan menutup ruang pandangan dan sebagainya, tetapi dia memastikan bahawa perjuangan itu bergerak dengan teratur dan juga tersusun. Itu asas lah dalam mana-mana organisasi pun. Dia perlu kepada walak. Okay, menarik Ustaz. Jadi saya sajalah nak test Ustaz ni, Ustaz sebagai setiausaha Badan Pengurusan Negeri, kan. Ustaz, mungkin Ustaz tahu tak berapa jumlah rakyat negeri Perak ni nak tawar Perak ni? Berapa jumlah rakyat negeri Perak? Lepas tu kekuatan PAS, berapa jumlah ahli PAS ni kat Perak ni? Yang nak government in waiting, ahli seorang dua, macam mana government in waiting, kan? Berapa jumlah ahli PAS di Perak? Jadi mungkin Ustaz boleh kongsi dengan supaya penonton kita ni tahu PAS ni sebenarnya ada kekuatan ataupun tidak untuk menjadi kerajaan di Perak. Saya siswa, saya tak tahu. Ahli kita ni hampir dah 100,000. Cuma tepat tu saya tak mau bagi tahu lah. Hampir dah 100,000, dan sekarang ni kita dalam proses kempen keahlian yang mungkin akan menjangkau lebih daripada itu. Kita ada cawangan 1,002 cawangan. Penduduk Perak ni 2.5 juta. InsyaAllah 2.5 juta ni akan duduk di bawah pentadbiran Perikatan Nasional pada pilihan raya ke-16 nanti. Tuan-tuan, kita akan teruskan lagi soalan-soalan yang mungkin akan lebih panas lagi, khususnya yang melibatkan situasi politik di negara kita, baik di peringkat Malaysia ataupun di peringkat negeri Perak.
Dan mungkin soalan yang saya nak tanya kepada YB Ustaz Fakhruddin, Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun Datuk Seri Hamzah. Jadi jangan jawab lagi kerana kita akan berehat sebentar dan kita akan kembali lagi dalam Fokus Perak. Bertemu lagi kita dalam Fokus Perak. Hari ini kita bersama dengan Yang Berhormat Ustaz Fakhruddin, Ahli Dewan Negeri Kamunting yang juga Setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri Perak. Alhamdulillah tadi kita dah mendengar mungkin kita kata pengalaman dan latar belakang daripada Yang Berhormat Ustaz Fakhruddin, bagaimana dia dulunya adalah seorang mutawif, terlibat juga dalam gerak kerja dakwah dan sebagainya, dan penglibatan awal sebagai pimpinan daripada cawangan sebagai yang di-Pertua PAS kawasan, dan sekarang ini ditaklifkan sebagai Setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri Perak. Jadi Ustaz, kita nak masuk isu politik boleh Ustaz? Boleh. Boleh Macam takut je Ustaz? Boleh. Jadi Ustaz, kalau kita tengok perkembangan politik khususnya di negeri Perak yang mungkin lebih kurang sama dengan apa yang sedang berlaku di Malaysia, khususnya PAS Perak. Bagaimana perkembangannya dalam konteks penerimaan rakyat terhadap PAS Perak, dan kita boleh tengok siri-siri PRU, mungkin kita ambil dari PRU ke-12, PRU ke-13, ke-14 dan sampailah yang paling latest PRU 15, yang mana PAS Perak mencatat satu sejarah dalam kita kata lipatan sejarah. PAS Perak berjaya mendapat 17 kerusi DUN dan 4 kerusi parlimen. Jadi macam mana Ustaz tengok PAS Perak mendepani perubahan landscape politik yang sekarang ini yang semakin dinamik, dan suara-suara rakyat yang mengatakan PAS ini adalah government in waiting? Kalau kita lihat politik Malaysia hari ni, dia memang sangat dinamik. Dulu landscape politik dia jelas, antara kerajaan dan pembangkang. Dia stereotip lah. Kita tahu kerajaan tu UMNO, pembangkang itu PAS, DAP itu adalah pembangkang. Tapi sekarang dia lebih kompleks. Dia lebih kompleks dan dia lebih dinamik, dan banyak pula pecahan-pecahan parti berlaku. Dan bagi PAS, pendekatan kita adalah kita memang kekalkan prinsip perjuangan kita kekal al-muslimun ala syurutihim. Kalau kita lihat politik Malaysia ni dah memang sangat dinamik. Dulu landscape politik kita tu stereotip saja, antara orang kata jelas kerajaan, pembangkang, UMNO kerajaan, DAP, pembangkang, PAS, pembangkang, itu dulu macam itulah. Tapi sekarang ni kita tak boleh nilai begitu. Dia dah berubah dan lebih kompleks. Tak faham pecahan parti-parti politik sudah banyak hari ni, dan kita tak tahu nak tubuh lagi satu parti politik ke. Pecahan dalam parti politik itu sendiri. Kerajaan, dalam PKR dah ada Rafizi, tak tahu dia nak tubuh parti politik ke. Dan Persatu dah ada golongan Datuk Hamzah, nak tubuh parti politik lagi ke. Kita pun tak tahu, parti politik pun dah banyak kan. Jadi bagi PAS, pendekatan kita ialah mengekalkan prinsip. Kita memang prinsip perjuangan kita itu tak lagi lah al-muslimun ala syurutihim. Orang Islam ini dia bergerak di atas prinsip, syarat je yang tertentu. Jadi kalau lagi daripada syarat kita tak boleh terima lah. Kita pernah berpisah dengan AP dan sebagainya kerana lagi daripada syarat yang telah kita tetapkan. Jadi namun kita fleksibel di segi strategi ini boleh berubah kan, mengikut keadaan semasa. Prinsip dia tidak berubah, okay? Tetapi cara kita mendekati masyarakat perlu sentiasa menyesuai diri dengan perubahan. Contohnya kita perlu aktif dengan perubahan-perubahan semasa lah. Contoh hari ini dengan banyaknya suasana parti politik, perubahan-perubahan berlaku ni, sebab itulah kita kena lebih peka untuk membuat satu-satu keputusan. Itu pentinglah, sebab seperti mana yang berita sebut tadi, government in waiting. Jadi sebagai pembangkang, kita tak mau terus menjadi pembangkang. Siapa pun masuk dalam pilihan raya, dia ada hasrat dia ada hala tuju dia ada manifesto yang akan dikeluarkan, dan benda ni akan terlaksana ketika kita menjadi kerajaan. Jadi memang cita-cita kita nak menjadi kerajaan. Daripada itu kita masuk dalam politik, kita masuk dalam bertanding pilihan raya, dan siapa pun akan berminat untuk menjadi kerajaan. Dan kita melihat bahawa parti yang
bersedia untuk memerintah ini perlukan persediaan untuk mendapat tarikan daripada rakyat. Sebab itu di Perak ni kita sentiasa terus membina kekuatan organisasi. Bagi saya, kita daripada peringkat Badan Perhubungan, kita pastikan jentera-jentera bergerak di peringkat bawah. Laporan daripada pengarah-pengarah mesti diwajibkan, setiap peringkat di kawasan mesti melaporkan, di peringkat negeri pun mesti melaporkan apa kegiatan jentera pilihan raya untuk mendekati. Kita juga tekankan kepada adut-adut kita selama 17 orang ini supaya mereka sentiasa dekati rakyat, berikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat, bersungguh-sungguh dalam gerak kerja, dan akhirnya kita minta supaya rakyat menilai, melihat bahawa yang layak untuk diberikan tanggungjawab ini ialah kepada kita. Kita nak bina ini daripada bawah. Kita tak mahu kemenangan itu hasil hanya gelombang. Kita tak mahu kemenangan ini hanya atas kelemahan orang lain, tetapi biarlah kekuatan itu datang daripada kita sendiri. Itulah kita sedang bina di negeri Perak untuk mentadbir kerajaan negeri supaya kita dapat mentadbir dengan kekuatan yang sedia ada. Okey, menarik Ustaz. Jadi Ustaz gambarkan yang sekarang ni PAS Perak sedang membina kekuatan lah dan bersedia untuk hadapi mungkin pilihan raya kalau berlaku bila-bila masa saja. Dan yang paling penting adalah kepimpinan PAS Perak di sebuah peringkat bersedia untuk turun menyantuni rakyat. Cuma PAS masih lagi tak dapat elak daripada naratif ataupun sentimen-sentimen yang tertentu lah. Kalau mungkin biasa dengar PAS ni resis, kemudian PAS ni ekstrim, terlalu PAS ni pelampau agama, penunggang agama, apa lagi lah, macam-macam lah. Yang di satu sudut ada kesan baik kepada pengundi teras PAS, mungkin orang kata orang Melayu Islam, dan yang paling besar sekali kesannya mungkin kita boleh lihat kepada pengundi-pengundi non-Muslim, Cina dan India. Jadi macam Ustaz ni di kawasan Kemunting, komposisi pengundinya yang agak bercampur. Di macam mana Ustaz melihat PAS Perak nak mendepani sentimen-sentimen yang sedang berlaku hari ini? Tuduhan bahawa PAS ini resis sebenarnya tidak berasas. Itu je yang katakan. Dan sering berpunca daripada salah faham terhadap prinsip perjuangan PAS. PAS bukan parti yang berasaskan perkauman, satu. Dia berteraskan Islam. Dasarnya Islam. Dan Islam itu sendiri mempunyai elemen yang baik, adil kepada semua, berkebajikan tanpa mengira kaum. Itu asas, sebab dasar dalam perlembagaan PAS itu ialah Islam. Jadi Islam ini bersifat itu. Dan PAS itu bukan sendiri agama, dia adalah perjuangan yang memperjuangkan cara-cara hidup Islam yang boleh diterima oleh semua masyarakat sebenarnya. Di Perak ni pendekatan kita jelas. Kita mempertahankan kedudukan Islam, hak orang Melayu sebagaimana termaktub dalam perlembagaan, kita bertahan. Tetapi dalam masa yang sama kita memperjuangkan keadilan, kita memperjuangkan kebajikan kepada semua rakyat. Sebab itu PAS sentiasa membuka ruang kerjasama siapa saja. Dalam Perikatan Nasional kita menerima untuk kerjasama dengan MIPP India, dengan gerakan dalam PAS sendiri, dalam termaktub dalam perlembagaan parti yang telah diluluskan oleh Pendapatan Pertubuhan baru-baru ini, kita kita wujudkan satu Dewan Himpunan Pendukung PAS. Jadi sayap parti kita ni ada 5, Dewan Ulama, Dewan Muslimat, Dewan Pemuda, Dewan Ashabikun dan Dewan Himpunan Pendukung PAS. Dan Dewan Himpunan ini sebab syarat nak masuk PAS ialah Islam. Jadi yang berminat untuk masuk PAS bukan Islam, dia tak boleh sebab syaratnya Islam. Tapi kita wujudkan satu Dewan Himpunan Pendukung PAS. Di situlah terkumpulnya orang-orang yang bukan Islam. Dan kita ramai orang pendukung bukan Islam ni, terdiri daripada orang India dan Cina. Dan mereka bersama bercakap, mendukung prinsip yang kita perjuangkan. Ini membuktikan PAS bukan resis. Dan saya sendiri di Kemunting, pegawai khas saya adalah orang India. Kalau kita nak ikutkan perjuangan PAS di Kemunting ni, di Taipei ni begitu lama, ramai anak-anak, orang-orang PAS kita dan sebagainya mungkin sedang cari kerja dan sebagainya, tapi saya memilih untuk mengambil seorang India sebagai pegawai saya. Dan ini menunjukkan keterbukaan kita. Dan hasilnya di pejabat saya ramailah orang-orang yang bukan Islam datang mengadu dan sebagainya. Dan mereka banyak bertanya dan menyelesaikan problem masalah tanggapan mereka kepada PAS.
Mereka tanya pegawai saya, kamu tidak disuruh ke masuk Islam, tidak disuruh ke pakai tudung dan sebagainya. Ini persoalan-persoalan yang menghantui mereka kan. Tapi diselesaikan sebab pegawai saya duduk saya, dan dia boleh duduk dengan berkhidmat dengan kita, dan semua ahli PAS boleh terima dan sebagainya. Jadi inilah menunjukkan bahawa kita bukanlah parti resis, dan resis itu adalah satu perkara yang diburuk-burukkan oleh orang-orang musuh-musuh kepada PAS ini. Dan kalau kita lihat di Kelantan sendiri, di Kelantan ni golongan bukan Islam minoriti. Kalau kata kita nak tindas golongan bukan Islam ni, boleh saja. Kita tak perlukan undi mereka total pun tak apa. Kita tetap memerintah sebab total Melayu. 99% Melayu. Tetapi apa yang kerajaan Kelantan jaga kepada orang-orang yang bukan Islam? Mereka ada hak untuk beribadat. Malahan patung yang terbesar berada di negeri Kelantan, patung Buddha mereka, duduk ke, berdiri ke, baring, yang terbesar. Kan? Kalau kita nak ketepikan semua benda tu, boleh. Kan? Tetapi kita tetap mendapat sokongan orang Islam, orang Melayu. Tapi bagaimana PAS di Kelantan mentadbir kerajaan menjaga orang-orang bukan Islam? Mereka boleh minum arak tapi dalam keadaan terkawal. Mereka boleh makan babi, boleh menternak tapi dalam keadaan terkawal. Bagaimana sistem itu sebenarnya yang kita perjuangkan. Yang tanggapan salah ini adalah perkara yang sebenarnya memburuk-burukkan PAS sebagai parti resis. Sebenarnya itu adalah kata satu tanggapan yang tidak berasas. Okey, para penonton semua, kita akan bertanya lagi soalan dengan YB Ustaz Fakhruddin, khususnya berkaitan dengan YB Ustaz Fakhruddin dan kerja-kerjanya di DUN Kemuntin, sebab YB antara DUN yang mendapat perhatian netizen lah. Tapi kita akan dapatkan respon YB selepas daripada ni. Kita bertemu lagi dalam Fokus Perak. Bertemu kembali dalam Fokus Perak, dibawakan khas kepada anda. Kita bersama dengan Yang Berhormat Ustaz Fakhruddin, Ahli Dewan Negeri Kemuntin. Jadi kepada semua yang masih lagi menonton kita, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe kami di channel YouTube dan follow kami di Facebook dan juga TikTok Fokus Perak. Jadi Ustaz, kita nak pergi lebih dalam lagi dan lebih spesifik tentang DUN Kemuntin. Jadi saya tengok Ustaz sebagai Ahli Dewan Negeri Kemuntin ni antara figure ataupun Ahli Dewan, bukan kata di Perak tapi di Malaysia, yang mendapat perhatian, khususnya dengan kerja-kerja kebajikan Ustaz. Pokok tumbang, Ustaz sampai dulu baru pokok tumbang, sampai tahap itulah. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan kita bagaimana gerak kerja yang dibuat di peringkat Dewan Undangan Negeri Kemuntin. Bila saya dapat tanggungjawab sebagai ahli dewan, pertama saya nak lihatkan keberadaan saya di Kemuntin. Jadi kita mengambil keputusan untuk jadikan satu four wheel drive dengan diletakkan stiker gambar saya dan sebagainya. Itu nak menunjukkan keberadaan saya. Jadi pegawai khas saya akan gunakan kenderaan tu untuk buat apa saja, termasuk hantar anak ke sekolah ke apa ke, gunalah supaya kita berada di mana-mana. Kadang-kadang dia nak pergi beli barang ke, nak pergi apa ke, memang dia akan dilihat mudah. Bila maknanya pegawai saya bawa, orang tahulah itu pegawai, ataupun sama ada YB ada ataupun pegawai, mereka boleh berjumpa dan mereka boleh berkomunikasi di situ. Tujuan kita pergi mana-mana. Kemudian kita wujudkan first response, maknanya ada aduan, tindakan pantas mesti dibuat. Kita ada tim, ada grup tu, maknanya apa-apa saja aduan, kita masuk dalam grup tu. Okey, siapa ada di lokasi, dia pergi tengok dulu. Kita ada di situ ada 30 ahli kita yang bersedia untuk bekerja di situ. Ramainya semua pemuda-pemuda lah. Dan sukarela. Kita tidak ada bayaran, tidak ada apa. Tak dapat peruntukan. Kita tidak ada bentukan apa semua. Jadi mereka buat dengan sukarela. Bila kita kata ada aduan, kita ada satu grup penyelaras DUN. Penyelaran DUN ni saya letakkan, saya bagi zon lah. Saya bagi zon dan ada satu grup. Dan penyelaran tu akan buat aduan lah. Okey, bumbung terbang di sekian-sekian tempat. Kita akan masuk dalam grup first response volunteer ni tadi. Dia akan tengok siapa ada kat lokasi, dia akan pergi tengok dulu. Itu saya buat tindak. Jadi dia akan pergi tengok, dia akan tinjau, saya wakil daripada, semua itu adalah wakil daripada saya. Dia akan kita bagi amanah untuk bagi tahu wakil daripada ADUN. Saya ada wakil daripada Ustaz Fakhruddin ADUN untuk tengok okey apa ni semua. Dan first kita akan bagi apa yang perlu dibuat lah, report polis itu dan sebagainya sebelum saya turun. Dan tindakan awal tu diberikan kepada mangsa tersebut untuk bertindak lah. Sama ada pokok tumbang, kita sediakan chainsaw semua di pejabat, kita ada. Itu untuk apa ni, kita tak ada perlu nak pinjam apa semua. Memang kita itu yang berlaku selalu. Pokok tumbang,
dahan pokok ganggu jalan dan sebagainya, first respon kita, ahli kita akan ada benda tu untuk potong dan sebagainya sementara bomba nak datang. Kadang bomba datang pun kita sama, bomba sangat sukalah sebab dia ada orang kata pertolongan daripada rakan kita lah, dan kita pun diberi perhatian kalau kita ada sesuatu kawasan aksiden dan sebagainya. Prioriti kita letak kenderaan kita tu memang diberikan oleh pihak berkuasa bomba dan sebagainya. Kita pasang hazel light tu dan dibenarkan malam pun kita gunakan. Dan apa yang saya terapkan kepada orang PAS di Kemuting ini tanggungjawab bersama. Dan semua lujenah pun bertanggungjawab di atas apa yang berlaku kepada DUN. Bukan saya seorang, tetapi PAS sendiri itu bertanggungjawab di atas peranan yang dimainkan oleh DUN. Kalau kerja kebajikan dibuat, mesti gunakan nama ADUN. Kalau apa program buat, mesti dikaitkan dengan ADUN. Sebab hari ni kita dah letakkan di tempat yang atas. Dulu lujenah buat. Sekarang ni bila ada ADUN, semua akan letakkan kepada ADUN supaya kepercayaan orang bahawa PAS ni sebenarnya mampu untuk takbir, mampu untuk beri kebajikan, mampu untuk jaga rakyat. Itu juga dengan banjir dan sebagainya. Di Kemuting ni banjir selalu. Banjir, baru ni memang teruk banjir. Tapi respon tadi, ahli kita tadi, mereka lah tindak dulu. Kenderaan kita akan sampai dulu. Dan vest kita pun sediakan untuk petugas kita, the vest pusat khidmat. Jadi orang akan lihat kita. Bukan kita nak tunjuk bahawa tidak, supaya orang tahu bahawa ini tempat orang untuk mengadu dan kita ada sedia untuk apa, dan kita bersedia untuk menerima aduan apa pun. Kita tak saya suka orang mengadu, orang kritik dan sebagainya sebab kita tahu mana tempat yang perlu kita perbaiki. Kita tak elakkan perkara tersebut. Aduan apa kita akan cuba buat sekadar apa yang kita ada. Dan hubungan kita dengan agensi pun sangat baik. Kan? Kita tidak buat permusuhan dengan agensi sebab mereka banyak membantu kita. Majlis Perbandaran Taiping, JPS, bomba, LAP. Kalau ada bekalan air terputus, kadang-kadang berlaku kerosakan pipe di Semanggul, itu yang akan mengalirkan air di sekitar Kemuting. Jadi respon kita dengan LAP cakap baik. Jadi, hubungan kita sangat baik. Mereka akan turun, kadang-kadang mereka beritahu YB telefon tadi untuk tolong bantu dan sebagainya. Jadi rakyat sangat sukalah benda-benda macam tu. Walaupun kita tak boleh bagikan sepenuhnya bantuan kepada rakyat, tetapi paling kurang kita dapat memberikan respon pertama, kita alirkan ataupun salurkan aduan mereka, kita channelkan kepada tempat-tempat yang tertentu, sudah cukup untuk mengembirakan mereka lah. Maknanya ada tindakan. Kadang-kadang mereka bertindak sendiri, ialah orang bawah bertindak, kurang perhatian tu kurang sikit. Tapi kalau kata daripada pusat khidmat, mungkin ada perhatian. Jadi alhamdulillah lah, respon rakyat itu baik. Dan saya juga meletakkan macam saya cerita tadi bahawa yang jaga pusat khidmat saya, pegawai salah seorang je adalah India. Dan banyaklah orang-orang India datang mengadu. Kita pun tak tahu sebenarnya, kadang-kadang mereka komunikasi mereka dalam bahasa India, bahasa Melayu tak berapa. Kita pun kadang-kadang mereka mengadu, kita tak berapa faham. Tapi bila orang India sendiri berkomunikasi dengan bangsa mereka, faham lah. Kadang-kadang duduk sampai setengah jam, kita pun tak tahu apa benda dia cerita. Tapi pegawai saya cerita, nak cerita satu masalah tu jauh. Dia kata YB, dia pusing-pusing baru nak cerita, nak bagi mereka faham. Kita apa, lah komunikasi. Alhamdulillah respon yang baik. Dan apa yang di pejabat saya juga, saya sediakan beras. Beras ini sentiasa adalah. Jadi rakyat ni kalau barang naik, ayam naik, mereka boleh tak makan ayam. Kalau telur naik, mereka boleh tak makan telur. Tapi kalau beras naik ni agak susah mereka sebab ini makanan asasi. Jadi pejabat saya sentiasa ada beras, dan apa yang saya buat ialah setiap cawangan berikan sumbangan beras setiap bulan kepada pusat khidmat untuk diagihkan mereka yang memerlukan. Alhamdulillah, cawangan, kerjasama dengan cawangan, cuma dengan PAS, ahli-ahli PAS di peringkat komiti sangat baik, dan fungsi pusat khidmat itu berkesan untuk orang Kemuting, insyaAllah. Dan itu semua dilakukan dalam keadaan bajet disekat untuk akun. Ya, bajet kita hanya terima RM10,000 sebulan. Dan baru ni BKK kerajaan bagi RM20,000. Kita perbelanjaan kita raya pun nak musim puasa tu habis dah. Duit BKK tu habis dah. Daripada awal tahun itu buka back to school dengan sini memang habis dah. RM10,000 tu kita sewa pusat khidmat. Kemudian kita tidak ada ketua kampung, kita tidak ada ahli majlis. Sebab itu saya gajikan 4 petugas saya. Sebab untuk jaga Kemuting ini, respon mereka perlu ada pendapatan juga untuk bekerja. Jadi
sebenarnya 10,000 tu habis untuk pengurusan dan sedikitlah ada untuk ruang untuk memberi bantuan. Kita sediakan beras tadi ataupun keperluan-keperluan. Kadang-kadang berbumbung terbang, kadang-kadang ada kebakaran kecil, apa semua, kebakaran besar tu kita tak mampu lah. Kadang-kadang kena bagi sumbangan juga. Kadang anak yang melanjut pelajaran, kadang mengadu baju tak ada untuk sekolah, kita bawa pergi beli baju. Kadang-kadang ada yang keputusan makanan, ada sewa rumah tak boleh bayar, kadang-kadang suami masuk penjara, susu anak terputus, bil elektrik tak boleh bayar dan sebagainya. Duit-duit inilah kita gunakan untuk bantu mereka meringankan beban, bukan nak bantu keseluruhan, tapi adalah at least mereka datang pusat iman, adalah benda yang mereka dapat. Poin yang besar yang kita boleh nampak adalah kesungguhan lah. Mungkin bukan sekadar YB Ustaz Fakhruddin saja, tapi kesungguhan adun-adun dan ahli parlimen PAS ni dalam keadaan kekangan yang macam-macam. Tapi kita usaha jugalah, dan inilah pentingnya tadi YB Ustaz sebut berkaitan dengan jumlah ahli PAS di negeri Perak. Mereka inilah yang menjadi, saya rasa, tiang sokongan kepada YB kita. Macam tadi mereka bantu untuk sediakan beras dan sebagainya untuk agihkan kepada masyarakat. Cuma YB saya tertarik sebab YB antara saya tengok media sosial yang hidup dalam kalangan, bukan sekadar adun-adun PAS saja, tapi adun-adun seluruh Malaysia. Dan ada dua perkara yang saya tengok di media sosial. Satu, YB usahakan supaya dibina penghadang jalan dan lampu jalan dekat satu jalan yang berdekatan dengan traffic light yang selalu berlaku accident tu. Saya tak ingat jalan apa. Jalan utama lah, flyover. Dekat pasar tu kan. Dekat dengan pasar Taiping tak silap. Kemunting, sorry. Pakat pasar Kemunting. Itu satu. Dan yang kedua, masalah jalan berlubang yang sangat teruk. Jalan masuk ke sekolah Bukit Jana tak silap. Sekolah Bukit Jana. Jadi mungkin YB boleh cerita sikit macam mana proses tu berlaku. Laporan daripada rakyat, kemudian macam mana YB usahakan dan macam mana respon rakyat khususnya di Kemunting dengan usaha yang telah dibuat oleh YB dan juga Pusat Khidmat. Ada dua yang sebut tadi, isu berkenaan traffic light. Kalau kita datang dia keluar tol daripada Kemunting, kita akan nak masuk Kemunting tu ada satu flyover, turun-turun flyover tu ada traffic light. Traffic light tu dia agak keliru sikit sebenarnya, sebab bila berlaku accident dia langgar traffic light. Dia traffic light pertama, yang kedua tu dekat. Jadi kadang-kadang dia nampak traffic light yang depan tu warna hijau, padahal yang di sini warna merah. Dia nampak yang depan tu dia turun terus saja, padahal masih lagi belum jalan. Dia akan bertembung dengan yang daripada sebelah kanan tu nak masuk ke kiri, dia akan melanggar lah. Dan ada 2-3 kali pelanggaran berlaku, dan apa yang kita pergi respon, tanya kepada yang insiden yang mangsa tadi, dia kata bahawa dia nampak hijau. Jadi itulah antara saya tekan, saya bincang dengan JKR bahawa ni faktor traffic light yang agak tidak jelas, yang mengelirukan. Akhir sekali beberapa cadangan dibuat, akhir sekali mereka bersetujulah untuk saya syorkan, kata kalau boleh buat macam di Manjung tu. Dia kata Manjung ada satu, alhamdulillah idea tu dapat dan mereka buat, dan alhamdulillah hari ni lah saya tengok struktur hijau dengan tu agak dekat lah dia punya. Kalau hijau sini hijau sana tu dia direct boleh lalu tu. Pertama melicingkan perjalanan, dan satu saya tengok insiden tu agak hari ni memang minimal lah. Saya ingat tak adalah berita, saya ingat itu satu. Alhamdulillah lah untuk warga Kemunting, sebab bila musim-musim cuti, musim-musim perayaan memang penuh, sebab itu laluan masuk Kemunting ni ke Taiping. Sebab Taiping tu ada Taman Tasik kena luar, dia tak biasa jalan tu, datang daripada Kedah, Penang dan sebagainya. Mereka bercuti datang, ada zoo, ada semua kan. Jadi itu laluan utama sebenarnya. Jadi alhamdulillah lah perjalanan lancar. Yang kedua berkenaan dengan sekolah Bukit Jana. Ini Bukit Jana tu sebelum saya jadi adun tu dah bising dah sebenarnya, berkenaan dengan laluan yang tidak elok masuk ke sekolah, laluan berlopak, dan ada aksiden budak masuk longkang lubang tersebut jatuh. Kemudian bila hujan, air tu dia penuh, nampak penuh, padahal dia berlopak. Dia menyebabkan berlaku lah tak perasan, berlaku budak aksiden, mak bapak aksiden, kemudian laluan tu sempit. Dia masuk kedua sekolah, laluan yang sama. Bila musim hujan, bapak naik kereta, berselisih kereta, kadang-kadang ada pelanggaran kecil, berlaku pergaduhan sebagainya. Jadi beberapa kali saya masuk dengan mesyuarat JTPD. Ini tanggungjawab siapa? Yang Majlis Bandaran kata ini tanggungjawab orang ni. Akhir sekali kita dapat keputusan lah.
desakan-desakan Sidang DUN saya sebut, dua kali saya sebut Sidang DUN, saya buat TikTok, saya bila lagi nak buat tindak dan sebagainya. Aduan tak tahulah, datang pejabat saya mesej kepada saya sendiri kan. Alhamdulillah didengari oleh pihak yang berkenaan, dah peruntukan daripada ahli parlimen turun. Alhamdulillah hari ini selesai lah. Dan ini untuk kesejahteraan warga Kementerian. Kita ucap terima kasih kepada mereka yang terlibat untuk selesaikan masalah.